Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, hadirin dan hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Baik. Hampir nak sampai rumah tadi, saya berjumpa dengan jiran. Lama tak jumpa. Banyak bulan, jiran dekat rumah. Tapi kerja tak sama. Kebetulan petang ni jumpa. Saya tanya, apa khabar? Dia kata, saya sihat. Isteri saja telan batu. Tuan faham tak telan batu apa dah? Dia abang kat saya, isteri dia telan batu. Sikit saya tak percaya. Rupanya ada batu karang. Boleh faham tak? Awak dia cakap macam tu sebab biasa melawak. Baik, masuk tajuk kita. Isteri kita, adakah dia mak anak kita? Pernah berlaku tak isteri kita bukan mak anak kita? Contoh paling senang. Baru ni saya ada kongsi dalam Facebook. Fatah Amin kahwin dengan Amira Osman. Punca dia, anak murid, dia post kat saya. Ustaz, soalan Ustaz masuk dalam periksa, tiba-tiba jadi sungguh. Soalan tu, saya tulis 28 hari bulan. Bulan apa? Bulan 5 itu. Periksa bulan 5. Tiba-tiba kahwin. Soalan saya, Fatah Amin kahwin dengan Fazura, berpisah, kahwin dengan dengan Amira. Betul, tapi mereka gelak. Sebab Fatah Amin kahwin lama dah. Dan dia mati 2022. Baik. Kemuskilan. Adakah Amira Osman isteri Fatah Amin? Adakah anak Fatah Amin tu anak Amira? Bukan. Jadi tak semestinya isteri kita mak anak kita. Ayah kita, betul kan? Baik. Suami mak kita ayah kita kan? Mungkin ayah kita, mungkin pak tiri kita. Adik kita, adakah dia anak mak kita? Kadang kita satu ayah. Hak ni anak ayah kita, tapi bukan dengan mak kita, dengan mak tiri kita. Bila sebut, ini abang saya, ayah dia ayah kita sama ke? Mungkin sama, mungkin tak sama. Kalau perempuan tu sebut, ni anak saya, ni anak saya, dua-dua tu satu ayah ke? Tak juga. Ayah kita kahwin banyak kali. Bukan kesemua isteri ada anak. Dan kesemua isteri ayah yang bukan mak kita adalah mak tiri kita. Boleh faham tak? Nak bagi nampak sikit pencambahan, baru kita nak masuk benda berat.
Baik, tengok bahan seorang satu. Bahan ada kat tu. Dekat meja kitab tu. Boleh makin ambil tu. Ada banyak sebetul tiap 100 dasar. Ambil bagi, kalau tak ambil tak boleh nak faham lagi tajuk dia. Sebab tajuk ni pening sikit lah. Baik, ambil tu atas tu rak kitab tu ada bahan lah. Baik, cuba tengok. Tajuk kita malam ni soalan silap, soalan betul. Soalan silap, soalan betul. Baik. Sya'ari mempunyai 5 anak lelaki. Syaharani, Nazri, Syamsul, Salmi, Sofi. Betul. Memang 5 anak lelaki. Sya'ari ada anak lelaki 5 orang. Betul. Dan seorang anak perempuan nama Hafifah. Betul. Baik, Nazri mempunyai seorang isteri nama Hasnah, seorang anak lelaki nama Firdaus, 3 anak perempuan nama Ain, Syikin dan Diana. Firdaus meninggal dulu dari Nazri dan isterinya telah lama meninggal. Sya'ari dan isterinya telah lama meninggal. Soalan ni tak bohong. Tapi dia tidak tepat sebab tak dinyatakan adakah kesemua anak Sya'ari daripada isteri yang sama. Tak diberitahu. Bukan nak bohong, tapi silap. Baik, bagaimanakah pembahagian harta Nazri secara faraid sekiranya harta yang ditinggalkan berjumlah RM311,040? Duit kalau ada banyak tu jalan senyum. Tapi duit kalau ada RM40, faham tak? Hak jenis tu kalau naik kereta buka tingkap. Faham tak? Faham tak faham? Awak yang buka tingkap, nak jimat, minyak. Kita pun kadang duit ada, buka tingkap juga sebab apa? Sebab apa? Ada lah macam kadang-kadang ada anak kentut. Kadang-kadang minyak menyala tau. Minyak menyala tu bukan orang cucuh dah. Tu ada lampu minyak menyala. Saya pun pernah kereta saya naik ni lah, masuk Sungai Petani, lupa apa minyak. Minyak menyala. Faham? Minyak menyala. Sepanjang naik kereta sampai lock start, kan? Tak boleh berhenti sebab kejap masa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tingkap buka tak? Kenapa buka? Supaya minyak cukup. Baik. Cuba tengok cara kira dia. Hasnah isteri 1/8 yang tu standard. Bicaralah di mana-mana negeri di Malaysia, isteri dapat 1/8. Nak tanya soalan. Hasnah tu adalah isteri si mati. Betul? Kita bincang pusaka Nazri, bukan pusaka Sya'ari. Masa Nazri mati, Sya'ari dengan isteri dia mati dah. Jadi pusaka dapat ke anak dia. Tapi anak dia tu perempuan belaka 3 orang. Ya, ada anak lelaki seorang nama Firdaus tapi mati sebelum Nazri. Dia faham tak? Dan yang mati ni ada abang, adik, kakak. Abang, adik, kakak nak tanya di sini, pak tu mak tu ke, pak tu mak lain ke, mak tu pak lain? Baik. Saya bagi pusing sikit. Nanti tuan-tuan apa dia tergelak pula. Kalau rumah kenduri, ada tetamu mai. Dia bawa isteri dia, anak dia. Kalau kita tanya dia, oh, ramai anak. Kita tanya pula, anak mak mana ni? Saya nak tanya, bengang tak isteri? Awak ada isteri lain ke? Dah saya tanya anak mak mana? Ni bahasa. Kita tahan kereta, jiran kita buka tingkap.
Kita tanya, oh, hak dulu kita kata. Hak dulu pergi keluar hak tu lah. Maksudnya apa dia? Mungkin jawapan dia berbeza. Baik tengok. In 1/8 in pula Hasnah 1/8 sebab dia isteri kepada Nazri. Baik, ingat. Nazri ada anak laki-laki kan? Tapi mati sebelum. Mati sebelum dia mati. Isteri dengan nas Al-Quran walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Bagi isteri 1/4 pusaka kamu. Kalau kamu mati, kamu tak ada anak. Mungkin bini ada anak. Macam mana tu? Bini tu dia janda, dengan laki dia ada anak, tapi dengan laki baru, hak mati ni tak ada anak. Isteri 1/4. Tapi kalau kamu mati, kamu ada anak, isteri dapat 1/8. Mungkin isteri tak ada anak. Yang penting sekarang si mati ada anak ke tak ada anak. Isteri tak penting ada anak tak ada anak. Yang penting yang mati ada anak tak ada anak. Maka isteri 1/8, anak perempuan 2/3 mai mana? Fa in kunna nisaan faqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Sekiranya yang mati tinggal anak perempuan 2, 3, 4 atau lebih dapat 2/3. Nazri pernah ada anak lelaki, tapi anak lelaki mati sebelum Nazri. Baik, saya nak bagi faham sikit nah. Bagi faham. Dalam kemalangan penting hendak kita catat masa mati. Penting tak? Kalau aksiden sejak jalan ni ditutup, dulu ada simpang kan, berlaku kemalangan lagi tak? Sebab apa tak berlaku? Sebab tak ada orang berhenti lah. Hak duk berlaku ke mana? Kereta duk laju, orang ni berhenti, orang ni lintas, bagai-bagai. Baik, bagi faham tajuk nah. Bagi faham tajuk. Kalau ayah dengan anak mati di tempat kejadian, berbeza minit, kena tulis minit. Kalau berbeza saat atau perpuluhan saat, kena tulis. Hak mati lambat sikit tu, dia waris kepada yang mati awal sikit. Penting. Walaupun ke bumi dan talqin sekali, tapi mati tak sama. Faham tak? Macam kita buat lah. Kadang-kadang berlaku kemalangan, mati di tempat kejadian, seorang. Dalam ambulans seorang, dekat hospital seorang, duk esok mati pula seorang. 4 orang mati. Ke bumi 1 liang. Hukum dia kena faraid 4 kali. Padahal kubur sama yang kita ambil kira. Syarat nak dapat pusaka, hidup masa si mati tu mati, anak dia hidup dapat. Walaupun masa faraid anak dia mati. Masa bicara pusaka, anak yang lahir seorang je. Hak lagi 3 tak lahir, tak datang pun. Yang hadir 3, yang hadir seorang, yang lagi 3 tak main sebab mati. Jawapannya, tempat mereka akan ada waris ganti. 2/3 baki dapat kepada 5, 6, 7, 8, 9. Ni maklumat daripada orang tu. Kita tak kata dia bohong, dia abang. Syahari, anak perempuan, anak lelaki 5 orang. Anak perempuan seorang. Dia tak bohong. Berapa orang anak Syahari? Berapa orang anak Syahari? 5 lelaki, seorang perempuan. Tak bohong. Betul? Cuma saya tanya lagi soalan. Syahari menikah berapa kali? Masa tu akan keluarlah masalah. Syahari ada anak 5 lelaki, 1 perempuan daripada 2 isteri. Soalan.
ayah kita mati, nikah banyak. Anak bini mana pun dapat pusaka. Tapi, ayah kita ada anak ramai, pada bini yang ramai, anak dengan anak tu, ada yang satu bapa, satu ayah, ada yang satu bapa, satu mak, ada yang satu bapa tapi lain mak. Kena ambil tahu nah. Baik, kita ringkaskan. 8 darab 3, 24, turun 3, formula ada di atas. Masalah sekarang anak perempuan dapat 16, tak boleh nak bahagi dengan 3. Baik, pergi dulu. 3 campur 16, 24 tolak 19, dapat 5. 5 tak boleh bagi dengan 9. Sebab bagi 9? Sebab saudara lelaki-lelaki. Ingat nah, abang, adik, kakak dapat pusaka. Tapi kena ingat, mereka adalah waris ganti. Maksudnya, kalau yang mati ada anak lelaki-lelaki, abang, adik, kakak tak dapat. Kalau yang mati ada anak perempuan, abang, adik, kakak, hak pak tu mak lain, kadang dapat, kadang tak dapat. Hak mak tu pak lain, confirm tak dapat. Dia faham tak? Pak tu, mak tu, pak tu, mak lain, mak tu, pak lain. Faham no? Baik. Sekarang, 16 tak boleh bagi 3, 5 tak boleh bagi 9, darab lah. Baik. 3 dengan 9, saya nak tanya sikit. Duit ada RM9. Nak bahagi 3 boleh tak? Duit ada RM3. Nak bagi 3 boleh tak? Duit RM3. Nak bagi 9 boleh tak? Bagi 9 boleh tak? Masalah. Maka ambil angka 9. 9 darab 24, 216 turun 27, 48, 10, 10, 10, 5. Kesimpulan dia, Hasnah dapat RM38,880. Duit dah kalau banyak tu, senyum tak? Senyum tak? Mula-mula cadang nak makan sate biasa, akhirnya sate arnab lah, sate kambing. Faham no? Mula-mula nasi goreng kampung lah. Pernah dengar tak nasi goreng bujang? Saya tak pernah makan nasi goreng bujang. Saya tanya anak saya. Kadang dia nak sip belanja. Saya tak suruh dia sip. Makanlah, nak makan apa anak-anak. Jangan tiru ayah. Ayah lu makan ikan tamban je. Ikutlah. Makan nasi apa? Nasi goreng bujang. Nasi goreng bujang macam mana? Nasi goreng buah telur. Tu nasi goreng bujang. Baik. RM38,850. Baik. Anak perempuan RM69,120. Saya nak tanya. Kalau duit bini kita, pak mentua mati, bini dapat banyak ni, syok tak? Syok tak syok? Kalau balik malam ni lah, dia tolong buka pintu pagar tak? Abang sampai mana dah, hantar live location, nak tahu duduk tang mana. Oh, hak ni apa dah ni? Hak ni kalau bini dapat pak mentua kita mati, bini kita dapat anak dia. Faham tak? Hak ni yang bini boleh tergelak. Tak pernah orang tua ni basuh pinggan, tetap basuh pinggan. Silat hari bulan apa dah? Mop lantai. Awak baik semacam lelaki ku ni. Masa tu lah kena ada dialog yang bagus. Tak dialog yang bagus. Kan? Letak handphone atas meja. Kan? Tekan nombor lain, net nombor lain. Awak tak tahu. Faham tak ni? Takkan isteri tak faham, awak tak tahu. Tekan huruf lain, keluar huruf lain. Kalau law ni jenis sentuh skrin. Nak huruf lain, keluar huruf lain. Tiba-tiba ada orang telefon. Elok-elok jawab. Hop, dia bunyi. 100% jadi 15%. Bateri dah teruk dah kan. Masa tu harapnya isteri boleh faham. Belilah handphone satu. Tapi isteri kata tak apalah. Takat Oppo boleh lah. Tahu Oppo. Oppo pun ada hak mahal kan. Baik. Lagi. Yang bawah tu syarat ni sampai bawah semua dapat. 4,400, yang perempuan 7,200. Soalan. Selepas saya kira dekat whiteboard, yang bertanya, tiba-tiba dia terfikir nak abang. Ustaz, silap lupa nak abang. Ayah saya kahwin dua.
Habis tu, ayah saya ada anak laki-laki 5 orang. Tapi masalahnya 5 orang tu daripada 2 isteri. Faham tak? 5 orang anak lelaki daripada 2 isteri. Anak perempuan, anak isteri yang kedua. Maknanya dia timbul masalah. Kiraan yang A tu tak betul. Tapi tak betul hanya separuh sahaja. Bukan kesemuanya. Tak faham. Faham tak faham. Contoh bagi sakit kepala sikit lagi. Orang ustaz. Dia tunjuk kat saya keputusan faraid mahkamah. Kerana mahkamah tak setuju dengan kiraan itu. Saya tanya apa pasal pula mahkamah kata tak boleh pakai. Mari saya nak tengok. Rupanya mereka buat faraid tapi sama rata. Tak faham. Tok Wan di atas mati. Tok Wan ni ada anak. Dalam kalangan anak tu, ada anak yang mati selepas Tok Wan. Hak mati pada Tok Wan tu, dia ada anak 2 orang. Faham tak? Kita kira macam ni lah. Tok Wan mati, ada anak lelaki perempuan. Hak perempuan tu mati lepas pada Tok Wan. Dapat lah. Dan perempuan mati tu, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Bahagian anak perempuan, hak mati tu, mereka bagi sama rata ke anak lelaki, anak perempuan. Saya kata, hakim tidak bersetuju. Mereka tanya sebab apa hakim tak setuju? Jawapan senang saja. Sebab umur tak cukup. Umur undang-undang adalah 18 tahun. Tak boleh. Habis yang kami boleh sama rata. Kamu boleh dah tua dah. Hak tak cukup 18, tak boleh sama rata. Faham? Nak sama rata, kena cukup umur. Baru boleh bagi persetujuan. Baik, cuba tengok hak silap dia. Cerita betul hak B tu. Sya'ari kahwin dengan Masyitah. Atas ada sebut Masyitah tak? Tak ada. Dan mendapat 3 anak lelaki. Tadi 5 lelaki kan? Ni kenapa 3? Bini pertama. Sya'arani, Nazri dan Syamsul setelah kematian Masyitah, Sya'ari kahwin pula dengan Jamaliyah. Dan mendapat 2 anak lelaki. Salmi dan Sofi. Seorang lagi anak perempuan. Nampak tak? Dapat 2 anak lelaki, Salmi dan Sofi. Itu bini kedua lah. Dan seorang anak perempuan nama Hafifah. Cerita lain semua sama. Cuba tengok jadual B. Kita ringkaskan. Isteri kekal 1/8. Anak perempuan 3 orang kekal 2/3. Asal masalah kekal 24. Cuba tengok. Hak sebelah A 3, 16, 5 kan? Yang B 3 dan 5 tapi 5 untuk 2 orang. Baik, saya nak tanya. 5 untuk 2 orang. Anak perempuan berapa orang? Berapa orang anak perempuan? Saudara lelaki sebut seberapa? Berapa orang? 2. 2 dengan 3 cuba darab. Jadi berapa? Angka apa yang boleh bagi dengan 2? Boleh bagi dengan 3? Cuba jawab Ustaz. Angka apa boleh bagi dengan 2 boleh bagi dengan 3? 6? 12 boleh lebih besar. Jadi 144. Hasilnya kita tengok yang tengah tinggalkan, tengok hujung nak baca kitab pula. Baik, kesilapan telah berlaku. Kena bicara semula. Isteri duit dia dapat berubah tak berubah? Tak berubah, maksud tak silap. Anak perempuan sama tak? Sama, tak silap. Baik, saudara lelaki sebut seberapa? Bertambah tak? Bertambah. Baik. Nak beritahu Syaharani terkurang 18,000. Saya nak tanya, nak sengap ke? Nak minta balik? 18,000 je. Bukan seorang, 2 orang. Rupanya silap buat macam mana? Maka Salmi, Sofi dan Hafifah wajib kembalikan duit yang mereka ambil sebab mereka tak dapat. Kenapa tak dapat? Yang mati tinggal anak perempuan dan tinggal abang daripada mak tu, pak tu. Hak 3 orang
pak tu mak lain. Tak dapat. Bukan takat tu saja. Kalau anak perempuan mati tinggal anak perempuan dan tinggal kakak sepupu-sepupu, abang pak tu mak lain pun tak dapat. Saya nak tanya, malam ni baru sedap kata faraid silap. Nak telefon malam ni ke tunggu pergi esok? Telefon malam ni? WhatsApp ke telefon? Telefon berkali-kali. Apa abang Salmi? Sihat, abang ada apa malam-malam telefon ni? Tak nak abang. Lepas faraid silap. Silap tak mana? Hampa sebenarnya tak dapat pusaka Nazri. Kenapa tak dapat? Kan Nazri abang kami. Faham? Memanglah Nazri memang abang kami. Nazri juga abang saya. Nazri itu abang kepada abang juga. Habis tu kenapa tak dapat? Dah masalah Nazri itu, dia abang kami. Pak dia pak kami. Mak dia mak kami. Tapi hampa 3 orang tu, pak hampa pak kami. Tapi mak tiri kami. Beza tentu. Habis tu macam mana? Tolong transfer lah. Nak transfer ke tak? Jenis ni lah kadang-kadang berlaku maaf sebut, dia buang SIM card, dia tukar SIM card baru. Raya-raya tak balik dah, berdendam sampai ke mati. Jenis ni. Jadi contoh sini kalau berlaku, kena buat kiraan semula. Faham? Saya nak tanya kan. Bayangkan Syaharani dah mati, Syamsul dah mati, semua dah mati. Masa anak-anak kita nak faraid, baru teringat rupa-rupanya ada silap. Cucu silap. Hak bawah ni silap, faraid kat atas salah. Nak korek balik payah tak? Sama juga isu tanah. Yang silap faraid, nak korek balik jenuh. Jenis ni lah bila kita pergi minta balik, mereka golok-golok. Nak golok, tunggu. Nak tunggu tak? Kita ni apa dah? Kita Jackie Chan kah? Kalau orang suruh golok apa? Nak lawan kah cabut lari? Cabut lari lah. Dalam filem tu, sampai seorang lawan berapa puluh orang tu mohong. Mohong. Baik, kita tinggal yang tu, masuk kitab kita. Baik. Terima kasih. Soalan bagus ni. Katakanlah Nazri mati. Sebelum Nazri mati, Syamsul dengan Syaharani mati dulu. Faham tak? Mati. Masanya masa Nazri mati tu, dia ada adik laki-laki 2 orang, perempuan 1, pak tu mak lain. Okey. Jawapannya nak tanya apa pula? Nak tanya apa pula? Hak mati ni, tinggal hak 2 orang saudara tu kan? Dia boleh ambil tempat tak? Jawapan dia tak boleh. Sebab Syamsul dengan Syaharani, kalau ada anak, dia panggil anak menakan. Anak menakan dengan, faham tak? Anak Syamsul Syaharani itu, dia panggil anak menakan Nazri. Sedangkan Salmi, Sofi dan seorang lagi Hafifah tu, yang tu apa dia? Adik laki-laki, pak tu mak lain. Dapat dekat adik laki, adik perempuan, hak pak tu mak lain, tak turun kepada anak menakan. Hak ni yang penting ni. Kalau mati lama dah kena korek balik. Sebab tu mereka minta surat mati. Faham tak? Maka kalau Nazri jatuh sakit, Syaharani jatuh sakit, faham, Syamsul sakit, apa doa mereka? Doa mereka apa dia? Harapnya 2 orang tu mati sebelum Nazri. Faham tak? Kalau mati beza sikit saja, contoh lagi untung tau. Syaharani mati. Syamsul hidup lagi seorang. Ingat elok ni. Nazri mati. Syaharani mati sebelum Nazri. Syamsul yang hidup. Seorang tu hidup. Semua pusaka hak baki pada anak perempuan serebek dapat kat dia. Lagi sedap tak?
Lagi sedap tak? Maknanya 32,000 jadi berapa? Jadi berapa? Jadi lagi banyak sakan lah dapat 32,000 jadi berapa? 64,800 orang. Allah. Sedangkan selisih sikit sangat tak? Selisih sangat lah. Nazri mati pukul 8 kan? Nazri mati pukul 8. Syamsul mati pukul 8 suku. Atau 8 seminit. Beza sikit saja. Tiga dia. Dan yang Syamsul dapat turun kepada anak-anak dia. Abang, adik yang pok tu malin berputih mata lah. Faham? Faham. Kalaulah Nazri mati, semua mereka mati habis. Pergi kat siapa baki? Dia tengok pula pak menakan. Faham tak? Tapi sebelum pak menakan, tengok. Yang mati ada anak menakan tak? Anak menakan, dia lebih utama daripada pak menakan. Pupu bawah lagi daripada pak menakan. Tambah pula anak menakan pupu. Penin lah. Bila penin jangan tanya AI, nanti cepat silap. Ada benda boleh tanya AI, ada benda tak boleh tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana mi ba'dihi tafarruqan maksuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.